Alhamdulillah, hujung bulan yang baik untuk tahun ni. Anak-anak si Jojo telah pun menetas. Ayam ni mengeramkan 10 biji yang terhasil daripada Jojo dan induk ni. Jom kita tengok berapa banyak yang terjadi. Rasanya macam jadi ke semuanya. Jom kita kira. 1 2 3 dan 4 5 6 7 dan 8 9 dan 10. Alhamdulillah, kesemuanya menjadi. Tiada sebiji pun yang tak menjadi. Rezekilah kita. So, jom kita masukkan kepada induknya supaya induknya boleh jaga sampailah dia membesar. Macam ni lah kalau nak membeli ayam. Ada rezeki, dia menjadi semua. Tak ada rezeki, jadilah sikit saja. Sikit dan banyak, tetaplah bersyukur. Alhamdulillah. Mana yang cari anak Jojo tu nanti boleh terus DM kita. Tapi umur 3 bulan baru kita start menjual. Bila dah masukkan ke semuanya, kita masukkan makanan pula. Nampaknya video kita pun setakat di sini saja. Korang jangan lupa like, follow dan komen. Assalamualaikum dan bye.